sarapan dulu. Sarapan. Dengan dua pari-pari tu. Ya. Jom. Udah. Nak ambil makan je. Ini menu untuk pagi ni. Menu pagi ya. Ni menu pagi. Dengan Li sayang, selamat pagi. Selamat pagi Anis. Pagi. Dan pari-pari kesayangan, selamat pagi Soba. Selamat pagi. Dan selamat makan semua. Dan diikuti dengan keindahan di Danau Toba. Wow, keren. Hai, Hora. Lagi makan. Hora. Belum nanti. Sekarang. Belum jamnya. Dah settle. Jom. Dah semua kenyang. Kekenyangan semua. Jom siap-siap jalan-jalan sekejap. Sekejap lagi kita nak ke mana-mana ajalah. Ni blogger baru yang sedang meningkat naik. Busy dengan vlognya. Di sini aja ya. Kita keluar tu. Mana? Kita lepas makan kena jalan-jalan bentar Kasih apa? Perutnya tak kencang. Jalan-jalan kejap. Bapak. Lepas tu baru balik mandi. Ni, korang dah mandi ke? Oh, dah? Kita belum mandi. Ambil pergi cari Indomaret. Jalan aja lah. Minimal. Nak cari apa? Tolak angin. Tolak angin. Angin ditolak. Angin tu harus ditolak ya selepas makan ya. Kalau tak perutnya dendeng. Okey, sekarang kita mau nyebrang. Tapi bukan nyebrang jalan. Kali ini kita beza. Kita nyebrang suatu danau ke danau yang lain. Kemana? Ke pulau mana? Danau apa? Samosi. So nanti Kak Soba mau main jet ski. Bahasa jet ski. Jet ski ni. Jalan-jalan ke Pulau Samosir sambil nge-vlog mengajarin bakal influencer kita yang baru yang bakal famous tidak lama lagi. Amin. 5 minit lagi. kurang 5 minit lagi. Kalau tak telat lah Kalau telat mungkin 10 minit atau 1 tahun lagi lah. Jom kita gas.